Makrifat ni apa? Makrifat ni ilmu Islam. Faham tak lagi? Okey, ilmu Islam tentang kenal Allah, kenal hukum, itu makrifat. Kenal alam malakut, kenal alam jabarut, tu makrifat. Okey. Orang yang bercakap ilmu Islam ini ada dua. Satu bercakap saja, satu bercakap dan buat. Tu saja. Macam kita juga. Kita ada tak kelemahan kita? Ada hari kita sembang saja, ada hari kita buat. Betul tak? Kita juga set makrifat kita juga. Orang kaki sembang saja, buat saja, dipanggil set ketimbang dia panggil. Faham? Sembang saja je, buat tu tak. Faham tak lagi? Jadi manusia gitulah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu banyak sangat kelemahannya. Antaranya kita suka sangat ilmu itu untuk diperdebatkan saja, tidak diamalkan. Tak? Dan ni ustaz ni cabar ustaz tu cabar ustaz ni. Nak tunjuk pandai belaka. Macam baru ni bila sesat seorang perempuan naik atas gunung hiking, habis waktu ambil gambar-gambar orang hiking. Saya hiking juga tapi tak sesat. Saya naik atas gunung ni tak sesat. Saya naik atas gunung ni saya tak sesat. Habis nak khabar ke dia. Mu waktu ambil dia gambar mu. Orang tengah susah cari orang hilang, mu nak khabar mu hiking juga. Tak? Itu tanda-tanda mereka itu bukan profesional. Ada seorang pendaki, nanti kita akan tahu, orang Malaysia yang selalu naik gunung di Eropah dan di Nepal. Naik gunung-gunung yang kelas-kelasnya kelas 20,000 kaki ke atas. Tapi masa isu baru ni hilang di atas gunung, dia diam je. Orang Selangor tak bunyi apa. Sebab apa? Orang profesional tak cakap banyak. Kan? Tak ada ulah salah boleh senyap. Kalau tengah ulah tu kaki panjat gunung. Ada. Dia naik gunung-gunung Malaysia. Gunung Malaysia naik kaki ke belakang. Siapa? Faham lagi? Faham lagi? Tu orang hembang lebak. Jadi bukan salah. Tapi janganlah kita tumpang ating bubuh gambar-gambar kita nak khabar kita ni orang pandai. Jadi kita kena banyak rendah diri. Kena banyak rendah diri, insya-Allah Allah sayang kita.